Ada minah tu komplain dekat aku. Dia kata, doktor tak adil. Doktor pilih kasih. Kawan saya ada 80% block. Doktor buat dia rawatan belun dengan stent. Saya doktor pun ada 80% block. Tapi doktor tak buat rawatan belun dengan stent. Doktor tak adil. Dan doktor suruh makan ubat je. Kenapa macam tu doktor? Aku nak jelaskan. Keputusan untuk buat rawatan angioplasti dengan stent bergantung dengan pesakit, bergantung dengan saluran darah. Nak tengok tak? Jom aku tunjuk contoh saluran darah yang saya tak letak stent. Engkau tengok Minah ni, 50 tahun saja umur dia. Aku baru buat angiogram hari tu, 15 hari bulan 7, 2025. Yang ni gambar saluran darah dia. Aku nak tunjuk engkau orang, yang hitam depan ni adalah saluran darah yang pergi depan jantung. Saluran darah utama jantung. Kita panggil first order coronary artery. Cabang pertama. Daripada saluran darah utama ni ada banyak cabang yang kecil-kecil. Kau nampak tak yang dekat bawah ni, yang kecil-kecil ni? Dan ada juga cabang yang dekat atas. Salah satu cabang saluran darah dia, kau orang tengok dekat sini, bagi yang rabun sikit, aku zoom, kau tengok. Nampak tak? Yang ni saluran darah utama, ni cabang. Kalau tengok dekat sini, cabang dia besar macam ni. Pangkal cabang, junction antara saluran darah utama dengan cabang ni, nampak tak? Dia dekat 80% block. Ada sumbat dekat 70-80% block. Tetapi tak payah buat rawatan angioplasti dengan stent. Sebab 80% block tu melibatkan cabang saluran darah saja, bukan saluran darah utama. Kalau cuba buat rawatan belun dengan stent dekat sini, nanti dia akan kacau integriti, dia akan kacau saluran darah utama. Jadi moral of the story, tak semua 80% block kena buat rawatan belun dengan stent. Kita akan buat ketentuan. Kita akan pilih rawatan yang paling baik untuk engkau orang. Jangan compare engkau dengan orang lain. Tak semua orang yang sama. Lain orang, lain penyakit. Lain saluran darah, lain rawatan dia. Kalau kau suka konten macam ni, aku nak kau tekan follow, like dan komen.